Nak lajak jauh mana hari ni tuan-tuan, kita berhadapan dengan generasi muda yang bila mereka faham bahawa bebas tu bebas mutlak, boleh buat apa sahaja yang mereka nak buat, sekalipun perkara itu berlawanan dengan Islam. Bila orang tanya pasal apa kamu berpemikiran sedemikian, dia kata sebab maksud merdeka. Kalimah merdeka tu daripada kalimah Sanskrit yang bawa maksud kuat, kuat, tiada penindasan dan bebas. Maka jadi kami bebaslah nak buat apa pun. Bebas nak buat apa pun. Kan? Nauzubillah. Hari ni tuan-tuan ada jarum-jarum LGBT masuk dalam negara kita. Sahabat-sahabat kita pejabat agama, sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan PDRM cerita, memang ada serbuan-serbuan. Mungkinlah kita kok Pekan Baling ni tak asal sangat pasal kita kampung, tapi anak-anak kita berada di bandar-bandar besar. Mereka bawa satu izm, satu kefahaman bahawa kalau menikah menyusahkan. Kita orang lelaki, kita menikah dengan orang perempuan, satu kerja pula kita nak kena pergi faham perangai orang perempuan tu apa dia. Lepas tu lagi boleh anak, nak kena belah anak pula. Ayah, jadi kita lelaki, kita menikah sama-sama lelaki, senang. Pasal lelaki dengan lelaki faham lah apa dia. Tapi hakikatnya perkara itu berlawanan dengan fitrah yang Allah Ta'ala jadikan. Rosak sistem masyarakat bila mana LGBT ini makin tersebar. Tuan bayang lelaki kahwin dengan lelaki. Tengok baru ni di TikTok, satu church di UK menghalalkan perkahwinan lelaki dengan lelaki. Lelaki dengan lelaki kahwin nak jadi apa? Ada anak. Lelaki kahwin dengan lelaki, malam nak buat apa? Lawan pedang lah, ting 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 ting. Tak jadi apa? Dia tak jadi anak. Dia tak jadi anak, kan? Sampai orang buat perumpamaan, letak babi jantan dengan babi jantan pun dia tak mau buat apa. Berkelahi dah, dia kena letak babi betina dekat dia, kan? Dan bila kita pulang